Ramai yang terkejut bila dengar harga emas sekitar 554 segram. Katanya mahal sangat. Tapi, tahukah tuan-puan, pada tahun 2020, harga emas hanya sekitar RM270 segram pun ramai juga yang kata mahal. Hari ini, harga itu sudah dianggap murah dan hanya tinggal sejarah sahaja. Begitulah sifat emas. Harga hari ini akan jadi murah bila dilihat 3 ke 10 tahun akan datang. Pesan Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, kalau nak cepat tambah simpanan emas, jangan fikir pasal harga. Fokus sahaja pada pertambahan gram emas. Bila gram bertambah, kekayaan kita pun makin berkembang. Yang lebih mudah sekarang, kita boleh menabung secara konsisten melalui akaun emas GAPE dengan auto debit. Tak perlu tunggu harga murah sebab hakikatnya harga emas akan terus naik dalam jangka panjang. Kalau tuan-puan serius nak bina tabungan emas dan tambah aset kekayaan tuan-puan, boleh terus setkan auto debit. Nak tahu macam mana? Klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan setkan auto debit.